Macam mana kita nak kira untung ataupun rugi bersih kalau rekod perakaunan tak lengkap? So dekat sini kita nampaklah ada aset iaitu alatan pejabat, akaun belum terima dan juga inventory. Okey, akaun belum bayar adalah liability dan juga overdraft pun sama liability dan ada juga modal. Okey, so modal ni sebenarnya modal awal ke modal akhir? Kalau tarikh dia 31 Disember. 31 Disember hujung tahun kan? So modal ni yang ada tanda soal ni adalah modal akhir. Dia tak bagi tahulah modal akhir dia berapa. Dan ada maklumat tambahan dekat situ, modal pada 1 Januari bernilai 61,650. Maksudnya yang ini adalah modal awal. Dan ada lagi satu maklumat tambahan, Puan Amani membuat ambilan inventory bernilai 2,500. Okey, so ini adalah ambilan. Okey, so macam mana kita nak kira dia dapat untung bersih ke rugi bersih? So sebenarnya kita boleh guna formula equity pemilik tau. Okey, apa formula equity pemilik yang sebelum ni kita belajar? Modal awal tambah untung bersih. Kalau waktu form 4 modal awal tambah untung bersih kan? Kalau waktu form 5 modal awal tu kena tambah dengan modal tambahan. Lepas tu tambah dengan untung bersih and then tolak ambilan. Last kali kita akan dapat modal akhir. Okey, sekarang ni korang kena jadikan untung bersih ni sebagai subjek. Korang kena tinggalkan untung bersih ni sorang-sorang dekat sebelah kiri. Yang lain-lain, modal awal, modal tambahan, ambilan, semua korang kena pindahkan pergi sebelah kanan. So, korang pindahkan yang ambilan dulu. Ambilan ni negatif, bila pindah jadi positif. So, nak dapatkan untung bersih, korang tinggalkan untung bersih sorang-sorang. Okey, lepas tu bawa turun modal akhir. Modal akhir, ambilan ni pindah jadi positif. Tambah dengan ambilan. Lepas tu barulah pindahkan modal awal dan modal tambahan. So modal awal dengan modal tambahan ni kalau pindahkan dia jadi negatif. Okey, tolak dengan modal awal, tolak dengan modal tambahan. Sekarang ni kita tak tahu modal akhir dia berapa. Kita tak tahu kat sini kan. So macam mana nak dapatkan modal akhir? Okey, kalau kita nak dapatkan modal akhir, kita kena guna formula aset tolak liability. Kita ambil aset akhir tahun tolak dengan liability akhir tahun. Okey, so sekarang ni semua yang dekat sini ni semua aset dan liability akhir tahun sebab tarikh dia pada 31 Disember. So korang ambil je. Aset dia adalah alatan pejabat dengan ABT dan juga inventory. 20,500 tambah dengan 23,100 tambah dengan 47,000. Okey, itu adalah aset akhir tahun. Tolak dengan liability akhir tahun iaitu ABB 13,800 dan juga overdraft bank 1350. So korang akan dapat modal akhir bersamaan 75,450. Okey, letak kat sini. 75,450. Ambilan adalah 2,500. Okey, korang letak kat sini tambah 2,500. Tolak dengan modal awal. Modal awal pun dia dah bagi kat sini 61,650. Okey, modal tambahan tak ada. Dia tak bagi. So tak payah tolak lah. Okey, so tambah tolak semua dan korang akan dapat untung bersih bersamaan 16,300. Kalau jawapan positif maksudnya dia dapat untung bersih lah. Kalau jawapan negatif, dia dapat rugi bersih. So, positif untung bersih. Untung bersih 16,300. So, jawapan adalah B, bola.